Salam sejahtera. Antara berita utama harian Metro pada 28 Januari 2026. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi amaran keras kepada pimpinan tertinggi agensi penguatkuasa dengan menetapkan tempoh seminggu untuk menyatakan kesediaan memikul amanah dan melakukan pembaharuan atau bersedia diturunkan ke jawatan lebih rendah susulan masih wujud kelemahan serius dalam aspek penguatkuasaan. 3 penjenayah yang ditahan di Mumbai, India Ahad lalu dituduh di Mahkamah Session Sepang hari ini sebaik tiba di negara ini. Sebanyak 14 harta alih disita dari kediaman Ketua UMNO bahagian Sungai Besar Datuk Seri Jamal Mat Yunus hari ini selepas beliau gagal menjelaskan penghakiman tertunggak berjumlah RM66,081.85 kepada Ahli Parlimen Si Putih Teresa Kok dalam kes saman fitnah. Pendaftaran tahun 1 bagi sesi akademik 2027 termasuk untuk murid berusia 6 tahun akan dibuka mulai 15 Februari hingga 31 Mac ini. Jabatan Agama Islam Selangor menegaskan pihaknya tidak menanggung apa-apa kos untuk perobohan dan pengosongan tanahnya yang diceroboh oleh mana-mana pihak. Kanak-kanak lelaki berusia 2 tahun meninggal dunia di dalam kereta yang diletakkan di belakang sebuah bank dekat Jalan Tunku Hasan, Seremban. Penyanyi ahli ekspedisi yang baru kembali mengerjakan ibadah umrah dimasukkan ke wad kecemasan Hospital Sultan Idris Shah Serdang kerana mengalami jangkitan virus petang semalam. Lapangan terbang di beberapa negara Asia mula memperketatkan pengawasan kesihatan dan saringan perjalanan susulan penularan wabak virus Nipah di sebuah wilayah di India. Kesemua ahli jawatankuasa eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia bagi penggal 2025-2029 secara kolektif dan sukarela meletak jawatan mereka dengan serta-merta hari ini. Liga Bola Sepak Malaysia MFL memberi lampu hijau buat Johor Darul Takzim JDT menurunkan 3 pemain yang digantung FIFA sebelum ini. Sekian ringkasan berita setakat ini. Layari www.hmetro.com.my untuk berita terkini.